Nazri, anak lelaki Bah Eng, seorang penduduk kampung orang asli Lubuk Garu, menjumpai Jaslinda berhampiran kawasan sungai. Itu pun belum keseluruhan ceritanya. Selepas Jaslinda dilaporkan hilang, satu operasi mencari dan menyelamat berskala besar dilancarkan, tetapi tidak berjaya. Dan harus diingatkan, sebahagian besar mereka yang turut ke hutan, yang meredah denai dan sungai untuk mencari Jaslinda adalah daripada masyarakat orang asli sendiri. Tok Batin Koa Lata Kinjang, Rani anak lelaki Bah Ulin, antara mereka yang tampil membuat laporan polis, berkata masyarakat mereka berasa terhina. Dakwaan itu tidak berasas dan amat mengguris perasaan masyarakat orang asli. Seolah-olah dianggap kami ini masyarakat yang cuba mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Bukan sekadar satu tuduhan terhadap seorang Tok Batin, tetapi cerminan betapa mudahnya masyarakat umum mengandaikan yang paling buruk tentang orang asli. Sejak laporan polis dibuat, seorang pengguna TikTok sudah pun tampil mengeluarkan kenyataan dan memohon maaf.